Ada satu pot makan selera kampung sedap, menarik, banyak pilihan kat pokok sana Kedah ni, mesti ramai yang dah kenal kan. Ahad dia orang tutup. Tengah hari esok, tak payah pening-pening, tak tahu nak lunch kat mana, boleh mai terus restoran Jelapang ni. Kita orang dari KL pun sampai. Seawal jam 10 pagi dah ramai orang kat sini. Restoran pun luas, nak makan bawah pokok, nak makan dalam aircon pun dia orang sediakan. Paling special style masak nasi dia orang dalam Apollo. Tengok tu pun dah menambat selera, belum tengok lauk-lauk dia lagi. Nampak gulai ikan dia pun sedap, ketam masak lemak, ikan tenggiri masak lemak, udang masak kunyit, singgang ikan, labu ayak. Dengan ulam-ulam dan sambal-sambal dia yang semuanya menyelerakan. Tengah lapar-lapar ni, jamah segala lauk pauk dia ni dengan nasi layan juga. Gandingkan pula dengan ikan lampam pekasam, ulam-ulaman, penjeri nenas. Ya Tuhan, kita orang nak beritahu yang kita orang dah rasa sedap gila. Okey, jom kita tengok kat area bakar-bakar pula. Ada ikan bakar madu, ayam bakar, cencaru bakar, disaluti dengan pes sambal yang mantap. Cubit sikit ikan bakar dia ni, layan cicah dengan sambal asam dia. Aduhai, memang kena. Yang famous kat sini juga kerabu belimbing buluh dia, kerabu pucuk paku rawan, kerabu taugeh yang korang kena cuba. Pucuk paku rawan dia ni memang wow. Asam pedas Melaka dia orang pun tak nak kalah. Pilih je ikan apa yang berkenan, lepas tu dia masak dan makan panas-panas. Ada juga asam pedas Johor, asam pedas Kedah, kerang rebus pun ada. Overall, datang dari jauh, makan kat sini memang berbaloi dan sedap. Tak percaya, hampa cuba nah.